Hai kawan-kawan guru semua, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Saya, cikgu digital anda, memang tak sabar nak kongsi satu benda yang sejujurnya bakal mengubah cara kita mengajar. Bayangkan, nota biasa yang kita ada tu tiba-tiba bertukar jadi bahan visual yang sangat menawan untuk anak murid kita. Dan percayalah, magic ni boleh berlaku terus dari platform delima yang kita dah sedia guna tu. Okey, kita sama-sama tahu kan, memang satu cabaran besar nak kekalkan fokus murid kita, terutamanya budak-budak sekolah rendah. Kalau bagi teks berjela, memang cepat jadi orang bosan. Pernah tak terfikir macam mana nak hidupkan nota hitam putih tu? Mesti pernah terdetik, boleh tak aku buat video yang gempak, tapi tolonglah tak nak belajar perisian edit yang pening kepala tu. Jawapannya ada hari ni. Kita ada satu penyelesaian ajaib dari Notebook LM dan yang paling best, kosong kemahiran menyunting pun tak apa. Jadi, ini peta perjalanan kita untuk penerangan hari ini. Kita akan sembang tentang apa benda sebenarnya video overview ni, langkah-langkah mudah nak buat, sikit tips untuk hasilkan video yang lebih mantap, gaya visual apa yang sesuai dan akhir sekali, kenapa ia sangat berbaloi untuk kerja kita. Kita mulakan dengan bahagian pertama. Apa sebenarnya video overview ni? Pendek kata, ia adalah penjanaan video yang dikuasai oleh AI. Konsep dia macam ni. Anda masukkan je dokumen anda dan zap, Notebook LM terus tolong hasilkan video penerangan yang lengkap. AI kat dalam tu sangat pandai tau. Dia akan baca nota kita, fahamkan isinya, lepas tu terus cipta visual secara automatik. Dia siap selitkan animasi ringkas yang sedap mata memandang. Dan benda yang paling penting, penerangan audio tu memang 100% diolah daripada dokumen yang kita muat naik. Jadi tak ada isu AI ni melalut keluar tajuk. Dia akan teguh ikut silibus kita. Seterusnya, bahagian kedua. Macam mana kita nak mula buat? Jangan risau, ini tutorial 5 langkah yang sangat ringkas. Serius, benda ni bermula dari platform yang kita hari-hari buka. Langkah pertama, log masuk je ke Notebook LM guna akaun dilima kita tu. Selamat dan mudah. Lepas tu, langkah kedua, klik pada butang Create New Notebook. Seterusnya, langkah ketiga, ini penting muat naik bahan kita. Boleh jadi PDF, modul mengajar, nota kelas ataupun slide pembentangan. Langkah keempat, cari dan klik fungsi video overview. Dan akhirnya, langkah kelima, relax. Anda hanya perlu tunggu. Boleh pergi bancu kopi ke, rehat sekejap dan biarkan AI buat semua kerja berat tu sampai video anda siap dijana. Masuk ke bahagian ketiga, macam mana kita nak maksimalkan hasil AI ni supaya video kita jadi lebih gempak. Okey, benda ni kita kena tahu. AI ni kefahaman dia bergantung pada apa yang kita suap. Kalau dokumen kita berterabur, AI pun boleh pening. Macam kita jugalah. Jadi, tips pertama, pastikan guna fail PDF yang kemas dan formatnya teratur. Kedua, jangan segan-segan nak selitkan gambar raja atau poster dalam dokumen tu sebab AI akan guna visual ni untuk jadikan video kita lebih hidup. Dan tips ketiga, sentiasa guna tajuk yang besar dan jelas biar AI tahu dengan tepat apa sebenarnya fokus utama topik tersebut. Ini satu pantang larang atau peraturan emas yang kita kena ingat betul-betul. Tolong elakkan lambakan teks dalam satu muka surat. Dokumen yang penuh dengan ayat panjang berjela bukan sahaja buat murid kita cepat mengantuk, tapi sistem AI pun akan semput nak proses maklumat tu. Pastikan nota kita sentiasa ringkas, padat dan mudah dihadam. Bahagian keempat, kita tengok sikit tentang pilihan gaya visual yang ada. Memilih paparan yang paling tepat untuk kelas kita. Tahu tak, dalam Notebook LM ni, AI sediakan bermacam-macam gaya yang memang cantik sangat. Kita boleh pilih gaya whiteboard yang klasik macam lukisan kat papan putih tu. Ataupun paper crafts yang nampak macam craft kertas timbul, yang ni memang comel. Nak gaya watercolor untuk estetik cat air yang lembut pun ada. Kalau nak tarik perhatian pelajar zaman sekarang, gaya anime pun disediakan. Dan akhir sekali ada gaya heritage untuk sentuhan yang lebih bersejarah. Pendek kata, kita boleh ubah-ubah mood video tu ikut kesesuaian subjek yang kita ajar. Tapi kan, berdasarkan pemerhatian, untuk tujuan pendidikan macam kita ni, ada 2 gaya yang paling kuat saya syorkan. Pertama, gaya whiteboard. Ia sangat clean, terang dan tak serabut. Pilihan kedua, paper crafts. Gaya ni bagi rasa fun dan mesra kanak-kanak, tapi langsung tak ganggu fokus dorang dari isi pelajaran. Jadi, kalau anda pening nak pilih yang mana satu, cadangan saya, ambil je antara 2 ni. Memang berkesan. Dan akhirnya, bahagian kelima, kita bincang pasal kelebihan video overview. Mengapa ia satu keperluan untuk proses pengajaran dan pembelajaran hari ini? Pendek kata, ini win-win situation untuk semua pihak. Untuk kita sebagai guru, benda ni sangat menjimatkan masa persediaan kita yang berharga tu. Dah tak perlu bersengkang mata cuba faham perisian animasi yang susah-susah. Semuanya jadi di hujung jari.
Untuk murid kita pula, sesi PDP jadi jauh lebih seronok dan tak bosan. Video ni pun sangat sesuai kalau nak buat bahan ulang kaji interaktif. Dorang boleh tonton kat rumah berulang-ulang kali. Nampak tak? Sambil kita kurangkan beban kerja, kita sebenarnya tengah tinggikan impak pengajaran kita dalam kelas. Sebelum kita tamatkan penerangan hari ini, saya nak kongsi satu petikan menarik daripada sumber rujukan kita, Ustazah Nur Asyah. Beliau merumuskan, video overview membantu guru menghasilkan video pembelajaran dengan lebih mudah. Bunyinya ringkas je kan? Tapi ayat tu sangat bertepatan dengan misi utama kita sekarang. Kita nak mudahkan kerja kita, tapi pada masa yang sama, nak ceriakan dunia pendidikan anak-anak murid kita. Jadi, kawan-kawan cikgu semua, persoalan terakhir dari saya untuk anda. Dah bersedia ke nak log masuk ke Delima hari ini dan hasilkan magic anda sendiri? Jangan biarkan nota-nota mengajar anda bersawang dalam laptop tu. Jom hidupkannya dengan ciri video overview ni. Mesti anda akan tersenyum bila tengok mata anak-anak murid bersinar-sinar penuh minat dalam kelas esok. Teruskan meneroka, teruskan menginspirasi dan selamat mengajar semua.